Bagaimana seorang lelaki yang bukan daripada keturunan Israel boleh dimahkotakan sebagai raja orang Yahudi? Ini bukan sekadar kisah tentang kuasa, tetapi tentang identiti, penerimaan, dan harga sebuah takhta. Bayangan asal-usul, namanya Herod. Dia tidak lahir daripada garis keturunan Nabi Daud. Bapanya Antipater berasal daripada kaum Idumea, keturunan Esau. Ibunya pula seorang wanita Arab dari Nabatea. Keluarganya mengamalkan agama Yahudi, tetapi melalui penukaran yang bersifat politik, bukan warisan suci. Di mata ramai orang Yahudi, Herod bukanlah anak perjanjian, tetapi seorang luar yang memakai identiti itu. Dan sejak awal, itu adalah bayang yang sentiasa mengikutinya. Takhta yang dipinjam. Herod tidak mewarisi takhta, dia mendapatkannya daripada Empayar Rom, melalui hubungan bapanya dengan Julius Caesar, dan kesetiaannya kepada Mark Antony. Herod membina jalan menuju kuasa. Pada tahun 40 sebelum Masihi, Senat Rom mengisytiharkannya sebagai raja orang Yahudi, tetapi pengisytiharan itu belum cukup. 3 tahun kemudian, pada tahun 37, Herod menawan Judea dengan kekuatan tentera Rom. Takhtanya tidak lahir daripada rakyat, tetapi ditegakkan oleh pedang dan empayar. Sejak itu mahkotanya bersinar, tetapi bayangnya semakin gelap. Pembina keagungan. Herod dikenang sebagai pembina yang luar biasa. Dia memperbesarkan bait suci di Jerusalem, menjadikannya pusat ibadah yang megah dan mengagumkan. Gunung bait suci diperluas, serambi marmar dibina, halaman luas terbentang. Disinilah, beberapa dekad kemudian, seorang pemuda dari Nazaret akan melangkah masuk. Jesus Christ, di bait suci inilah, baginda mengajar, menegur para pemimpin agama, dan menyeru manusia kembali kepada Tuhan. Tempat yang dibina oleh seorang raja yang dipersoalkan, menjadi pentas kepada risalah seorang nabi yang diimani. Namun Herod tidak berhenti di situ. Dia membina kota Caesarea, kubu Masada, dan jaringan infrastruktur yang memajukan Judea. Di tangannya, tanah menjadi megah, dan batu menjadi lambang kuasa. Harga kekuasaan. Tetapi setiap keagungan mempunyai harga. Untuk membiayai proyek-proyek besar itu, rakyat dikenakan cukai yang berat. Di sebalik istana dan bangunan megah, tersembunyi ketakutan dan tekanan. Herod bukan sahaja seorang raja, dia juga seorang yang dipenuhi kecurigaan. Dia melihat ancaman di mana-mana. Bahkan darah keluarganya sendiri tidak terkecuali. Istrinya Mariame dibunuh, ahli keluarga Hasmonean dihapuskan. Pemerintahannya dibina di atas asas paranoia, di mana kesetiaan tidak pernah cukup, dan kepercayaan sentiasa rapuh. Rakyat tidak mencintainya, mereka tunduk kepadanya. Raja yang terasing. Disinilah ironi terbesar Herod. Dia membina bait suci yang menjadi pusat iman Yahudi. Namun dirinya tidak pernah sepenuhnya diterima sebagai sebahagian daripadanya. Dia mengangkat keagungan bangsa, tetapi kekuasaannya bergantung kepada Rom. Dia memerintah sebagai raja, tetapi sentiasa hidup dalam bayang penolakan. Seorang raja di mata empayar, tetapi asing di hati rakyatnya sendiri. Herod Agung bukan sekadar tokoh sejarah. Dia adalah gambaran satu realiti yang mendalam, bahwa kuasa boleh membina kota, boleh mendirikan bait suci, boleh mencipta keagungan yang memukau mata, tetapi tidak mampu membeli keabsahan di hati manusia. Kerana dalam sejarah, yang menentukan warisan bukan hanya apa yang dibina, tetapi siapa yang benar-benar diterima.